Okay, sambung alamat raya lagi. Alamak. Ni mesti tahu, legend. Ya ke? Harap tahu lah. Betul. Jangan lupa battle. Siapa cam suara dia dulu mesti dapat. Siapa legend ni? Oh, dah dua kan? Oh, dah betul dua. Satu. Okay, sebelum kita start dengan muzik, boleh kenalkan nama, umur dengan asal mana? Nama saya Muhammad Rashdan Shah. Saya asal Kulai, Johor. Umur saya 20 tahun. Nama saya Ain, umur 20, duduk Melaka. Kita akan main teka nama penyanyi untuk lagu raya tahun ni. Lagu-lagu baru lah. Satu lagu akan dapat RM5 kalau dapat teka dengan betul. So kita ada total 9 lagu. Oh, kira bising kan? Teka nama penyanyi lagu ni? Tak tahu. Random Random sangat. Bila dah sampai lagu ke-8 tu, saya akan tanya, nak teruskan dengan lagu yang ke-9 tu ke tak? Sebab kalau teruskan dengan lagu ke-9, awak akan dapat double up amount yang terkumpul sepanjang lagu ke-8 tu. So kalau jawab dengan betul lagu yang ke-9 tu, dapat double up. So total RM80. Awak berdua boleh menang lah untuk hari ni Tapi kalau salah teka, duit tu semua akan burn lah. Sebab tu saya akan tanya dulu Okay, so boleh pakai earbud ni. Okay, kita ready untuk lagu yang pertama? Okay, ready. Okay, let's go. Siapa Ustaz ni? Lagu raya tahun lepas ke? Tahun lepas pun diorang ada lagu raya viral juga. Diorang girl group, ada 3 orang. Tahun lepas punya lagu raya diorang kau-kau viral. Ini lagu pertama kita dapat ni. Depan nama grup diorang ada D. Saya selalu dengar suara diorang. Tahun lepas diorang nyanyi lagu Alamak Raya Lagi. Ni artis perempuan tu 3 orang grup. 3 orang. 3 perempuan. Siapa nama dia? Okay, kita sampai chorus ni. Okay, lagi 5 saat. Okay, dah tak tahu Ni lagu Popet Raya yang dinyanyikan oleh grup D-Fam. D-Fam. Tahu D-Fam? Saya tak fikir lah. Tahu kan? Tapi tahu kan? Saya tak cakap D tadi. Girl group tahun lepas diorang nyanyi lagu Alamak Raya Lagi. Okay, sambung Alamak Raya Lagi. Alamak. Kira korang dua beza Korang introvert, seorang macam extrovert sikit Ya, dia. Sikit lah. Mungkin depan kamera je kot. Bagus. Okay, lagu yang kedua. Ready? Ready. Okay. Senang-senang sikit lah. Oh, senang-senang. Dengar betul-betul suara diorang. Nikmati suara diorang. Even setiap tahun ada lagu diorang ni. Dia kecil-kecil. Mantra. Cuba sampai chorus. Ada 2 orang. Tahu. Mungkin seorang boleh teka yang Awak seorang. betul. Korang sedar Okay, boleh teka. Dah. Ada nama penyanyi lelaki pula. Dah lah. Mantra. Okay, betul. Awak? Yang lelaki tak tahu lah. Tadi macam tahu. Tahu suara perempuan tu je. Ya. Ni mantra itu je. Suara macam datuk-datuk sikit. Datuk Ali Syukri. Tu. Macam tak suara dia? Tak caw. Tak macam Mungkin diorang dah edit No. Okay, betul. Satu lagu betul Tapi kita battle lah ni. Ya. Tadi awak BCN awak macam apa tu? Kau team kan? Okay, lepas ni battle Okay. Battle Okay, lagu ketiga. Kau ni bajumu warna apa? Dia ada grup ke? Tak ada. Ni kira duet. Diorang duet sorang-sorang. Kira diorang collab. Yang perempuan ni tahun lepas lagu dia hit dengan lagi seorang lelaki. Lagu cinta. Ada hina sikit. Tajuk dia Kopi Dah Macam. Nama depan perempuan tu N, belakang U. Tapi awak dua kena battle ni. Ingat tak battle. Kalau lelaki DS. Tak tahu apa-apa ni. DSNU. Okay, lagi 5 saat. Tak tahu, sumpah tak tahu. Kita tahu. Okay, dah Right. Ni tajuk lagu Matching Raya. Danish, Sufian dengan Nazu. Nazu tu yang nyanyi lagu Kopi Dah Macam. Okay, kita ke lagu yang keempat. Ni mesti tahu, legend. Ya ke? Harap tahu lah. Battle. Jangan lupa battle. Siapa cam suara dia dulu mesti dapat. Siapa legend ni? Legend. Datuk Bidonita. Bukan. Orang ni dah berumur sikit kan? Bidonita. Datuk Siti Nurhaliza. Betul. Oh, dah dua kan? Oh, dah betul dua. Satu. Alright. Satu sama. Ni Datuk Siti Nurhaliza. Tajuk dia Beraya Dengan Saya. Okay, lagu yang kelima. Satu grup, satu single. Dua-dua kira legend juga. Ni senario ke? Ada battle kan? Betul. Saya tak tahu apa-apa. Okay, ini senario featuring dengan Faizal Tahir. Tapi macam ada cam suara orangnya. Bukan lah. Bukan. Okay, ini tajuk lagu dia Bila Lagi Nak Jumpa. Ni kira comeback senario lah. Okay, ini mungkin kalau saya pun mungkin akan mencabar sikit lah. Tapi lagu dia best lah. Sebab tu saya masukkan. Okay, let's go. Ini adalah lagu raya. Dia penyanyi baru juga. Tapi boleh kira Sheila Hamzah muda lah. Sebab dia pandai nyanyi dalam bahasa Cina, cakap dalam bahasa Cina. Penyanyi baru Perempuan. Macam tahu je. Tapi saya pun kalau saya pun tahu tak tahu. Seorang je? Dia ada dengan lagi seorang. Seorang ni Chinese dan seorang Melayu. Perempuan Melayu ni dia pandai cakap Chinese lah. Dan dia mungkin rising star sekarang yang akan menggantikan Sheila Hamzah lepas ni. Aduh. Hint sikit. Nama depan L. Itu yang Melayu Melayu. Tak tahu je. L tu? Macam kita bersukaria. Tak tahu. Tak tahu Okay, Pas. ini tajuk lagu dia Raya Berseri. Dia dinyanyikan oleh Leila Sania. Dan yang Chinese tu DJ Perry. Leila Sania kenal? Kenal?
Rising Star. Kalau korang minat muzik, korang kena perhatikan dia Oh. Lagu yang ketujuh. Okay, Senang ke battle susah? lah. Come on battle. Dua satu kan? Dua satu ah. Okay, 2-1. Yang tu lah trend lah. Terus nanti ini lagu baru. Okay, lagu seterusnya. Harap senang. Tahu lah ni. Dia ada seorang ni popular lah lagu dia. Pasal ada lagi satu grup ni grup muda dan dia baru menang award Keempat Most Wanted. Kerja. Yang lelaki tu dia ni sampai pandai joget. Rambut panjang kan? Panjang. Tak ah. Oh. Dia muda. Dia muka Korea sikit. Depan sikit. Apa Muda. rasa? Muka Korea. Macam Korea sikit. Tapi tak muda sangat. Dia best Ara Johari macam tu. Okay, ini lagu tajuk dia Raya Macam Raya. Terusan ni dengan Alpha. Oh. Korang umur berapa? 20. Tak tahu Alpha? Tahu Alpha? Tak. Tak tahu Dia grup. Okay, lagu last. Lagu ke-8. Harap senang lah. Tengok YouTube lah. Tengok. Tengok YouTube. Tengok. Dimulai dengan bismillah. Saya tahu ni. Saya tahu. Okay, kena battle tau. Okay. Saya dah pergi Hinawawa ni. Ni diorang grup suara salah seorang korang akan tahu. Diorang pun ada buat podcast. Diorang dulu ada buat sketsa, ada komedi-komedi. Rasanya tahun ni tahun pertama diorang buat lagu raya. Tapi sebelum ni diorang banyak buat YouTube lah. Podcast diorang selalu keluar setiap Sabtu 8 malam. Tahu? Tak. Ha? Ini sumpah tak tahu. Tahu betul. Tak. Sebab chorus pun tak macam. Salah seorang dia ada jadi penyanyi sekarang. You memang sangat cute. Ada tak tahu. Tak tahu. Pasal? Okay. Dah last ni. Okay, ni lagu raya. Tajuk dia Raya Check yang dinyanyikan oleh Sturk Production. Sturk tahu? Tak tahu Sturk? Aduh, tak tahu Sturk Pak An, Harid Zazman. Oh, okay. Bukan bash-bash korang lah. Okay, so kita dah sampai lagu ke-8. Sekarang 2-1. Mungkin Ain boleh daripada RM5 tu boleh double jadi 10. Kalau awak teruskan, awak boleh dapat lebih kan. Tapi kalau salah jawab pula akan burn. Tapi korang nak decide siapa nak double up ataupun nak ujus ke macam mana? Dia. Tak nak. Awak double. Orang tak nak. So awak nak bawa balik dengan RM10 lah. Okay, so awak double Okay. Awak double. Aduh. Saya rasa ni tahulah kira bash-bash awak lah. Umur-umur awak. Ya ke? Dia penyanyi taklah baru sangat. Lingkungan 5 tahun ni. Okay, boleh dengar? Godak. Ya, yang orang dengar sekarang. Lagu yang ke-9 Double Up. Lelah di fajar hari baru bangun tak sedikit 2-3 kucing berlari. Oh, depan dia huruf K. Betul? Syarik tu. Betul! Nampak? Ni dia tadi nak sebut. Dari tadi nak sebut ni. Aduh lah. Pandai. Saya pandai kan. Betul lah, dia macam bash korang kan. Okay, so awak bawa balik RM10. Awak pun bawa balik RM10. Betul lah. Saya rasa awak berdua ni jodoh lah Kita doa InsyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak pergi ambil duit raya Tahniah pasangan je. Pasangan yang adil lah orang cakap hari ni. Okay, ni untuk awak. Terima kasih. Ni untuk raya untuk awak juga. Terima kasih. Okay, terima kasih. Selamat raya. Terima kasih bang. Di hari